Korang nak tak jadi orang yang paling perform dalam korang punya team ataupun di tempat kerja? Okey, dia ada satu test ni untuk mengenal kita punya sifat dan karakter kita di tempat kerja ataupun dalam team. Dan benda ni pun boleh digunakan untuk teammates korang juga. Nama test ni adalah DOPE test. Dia menggunakan jenis-jenis burung sebagai type personality. D adalah dove ataupun burung merpati putih. Dia ni bercerita keamanan, diplomatik dan empati sangat tinggi. Dan dia suka struktur dan tidak suka perubahan. O ni adalah owl ataupun burung hantu. Dia ni teliti, dia ni logical thinking, dia seorang pemikir yang sangat dalam. Dan dalam buat keputusan pun dia lambat sebab dia fikir dalam sangat. Okay, P adalah peacock ataupun burung merak. So kalau kita tengok burung merak ni bulu belakang dia memang cantik kan. So dia memang ada aura, karisma yang boleh attract orang. Cuma kadang-kadang orang ingat dia ni show off lah. Dan last kali adalah E ataupun eagle, burung helang. So eagle ni boleh kata dia ada ciri-ciri leadership, dia sangat berani, keazaman dia sangat tinggi, dia ambitious. Cuma kadang-kadang perkataan dia cakap tanpa fikir perasaan orang lain lah. Tapi dia sebenarnya sangat straightforward sehingga boleh melukakan hati orang lain. Okay, so test ni korang boleh buat untuk assess diri korang macam mana. Tapi korang kena ingat, contohlah korang dapat eagle contoh. Lepas tu apabila korang cakap step forward, step back, lepas tu korang guna alasan pada orang lain. Aku ni eagle, kau kena terima, aku jenis macam ni. Tak boleh. Itu namanya kita ego. Sebenarnya test ni adalah untuk kenal macam mana karakter kita dan macam mana kita nak interact dengan orang lain. Bukan mempertahankan keburukan karakter kita. Kalau kita pertahankan keburukan karakter kita, kita ego dan kita susah nak interact dengan orang lain. Buat test ni dan kenal potensi korang dan gunakan dengan sebaiknya.